Ni kalau ni dalam tu. Ni ada teraga. Siapa makan? Amar ke Amal? Ammar. Ammar bin Yasir. Ammaru. Nah, makan apa? Ammar makan apa? Makan apa ni? Nasi. Kau nasi marak. Nasi marak. Al-aruz. Bagi badan ni. Aruz za. Bukan aruz tu tu. Ni nak ayat bentuk ayat. Boleh harga ni betul ni. Telah makan oleh Ammar akan nasi. Tu dia. Mana siapa makan nasi? Ammar. Makan bila? Ni makan dah. Telah makan oleh Ammar. Makan oleh Ammar akan nasi. Itu dia. Telah makan oleh Ammar akan nasi. Betul. Akan nasi. Ini cara Ammar berasa bolehlah orang yang tak belajar asas Arab boleh bukan ini. Boleh oleh akan. Memberi maksud kebuh oleh berarti dia adalah fa'il. Buh akan mana dia maf'ulun bih. Bukan akan pada fi'il bukan. Itu akan fi'il itu fi'il mudhari. Akan datang. Ni orang Melayu zaman dulu. Dia buh lagu ni supaya mudah ke faham ni maf'ulun bih. Gitu dia. Tapi kalau bahasa model dah ni Ammar telah makan nasi. Selesai kita bahasa modern. Tapi nak sampai modern itu kita serta ayat ni kita bahas dulu. Tu dia. Dia pun dan ni tak cuba sehari dah. Ni mudah lagu ni lah. Inilah asas pada terbentuk ayat tu. Jadi tuan-tuan boleh pegang kepala. Ni satu kaedah susun ayat ialah ada dia. Fa'il maf'ulun bih. Fa'il maf'ulun bih. Kalau kita ambil ayat Al-Quran hak jelas tak ada. Contoh hak lagu ni kau dia. Cuba cari.